Saya tunjukkan dengan menggunakan telefon lah, ya. Okey. So, biasanya anda masuk type sini suno.com, kemudian anda sign in. Sign in dalam sistem ni dia ada pelbagai account. Apple ada, Discord ada, Facebook ada, Google ada, Microsoft pun ada. So, biasanya kita gunakan yang commonly biasa standardized lah. Macam saya pakai yang account daripada Google. Senang sikit sebab dia seragam sikit lah. Ya. Dengan LLM yang lain pun saya pakai account Google. Antara saya punya pilihan saya lah untuk mengikat untuk login. Okay, so lepas dah masuk dalam sistem ni, kemudian pergi ke bahagian create. Dalam kes ni, dia ada bahagian simple. Simple ni maksudnya anda letak sahaja konsep apa anda nak cerita. Lepas tu sistem siapkan lirik dan juga lagu lah. Tapi kalau anda nak ada custom sikit, anda nak ada control, anda boleh gunakan fungsi iaitu tekan custom. Lepas tu anda letakkan lirik. Dalam kes ni saya dah copy tadi sebelum ni. Saya pastekan dan kemudian anda pilih style lah. Ya, lagu apa hendak yang untuk bersesuaian. Kalau macam dalam sistem ni, dia dah bagi siap cadangan sekali lah. Mungkin tak muncul tadi. Sekejap. Oh, ceria Okay. Right. So, saya ambil daripada sistem ni. Kalau anda nak kuatkan lagi dia punya penceritaan ni, anda boleh tekan je fungsi oren ni. So, sistem akan cuba emphasizekan dan huraikan supaya lagi detail lagi dia punya macam mana style yang anda nak hasilkan tu. Guys, tolong like, komen dan share video ini. Baik. Haha. Terima kasih.